Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Terima kasih kerana klik video Kecik Eton Official. Wow, tersasul aku sebut nama official. Okey, saya nak tengok trailer untuk minggu kedua drama Anda Itu Takdirnya musim kedua. Wow, makin panas guys. Jom. Habis disebabkan tu, dia kena hilang isteri dia disebabkan nak selamatkan syarikat. Macam tu. Kau lebih memilih isi cacat kau daripada aku. Pak, jangan hina isteri dia, Pak. Mak, kenapa? Abang tak tahu buat apa dah sekarang. Dia akan buat apa saja untuk abang? Ma, Kawi tak nak papa Kawi. Tapi soal hati ni, kalau kita tak suka nak buat macam mana? Senang je. Lepaskanlah orang yang kita tak suka. I have a good news. Abang ipar you dah sukakan I balik. Aku sentiasa doa jodoh kakak aku dengan Nazril tu takkan lama. Kena langgar siaswe. Kau ni memang bawa kepala. Tak cukup dengan diri kau tercacat. Anak aku pun terluka kali. Kenapa aku tak mati je masa accident itu? Puan Nadia, suami puan dah sedar? Kenapa abang pandang dia macam tu? Peringatan tu. Nazril. Wow. Dah kena langgar, membangun. Asri. Si dia di depan dia tak nampak. Adakah dia lupa ingatan? Ataukah disengaja untuk membuatkan Alia benci dengan dia? Sebab mungkinkah dia akan cacat juga? Wih, si uncle tak guna betul si punya uncle misai tu. Kenapa dia jadi jahat weh? Tak guna betul. So, mungkinkah musim yang kedua pun penuh dengan air mata untuk si Alia? Jumpa minggu hadapan guys. Wah.